Al-Imam Hafidh Ibn Hajar menukilkan bahawa Al-Imam Al-Baydawi berkata, dua perkara menjadi sebab ibadah puasa itu hebat ataupun ibadah puasa itu istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa pandangan mereka. Yang pertama, ibadah puasa adalah ibadah rahsia. Rahsia antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ibadah lain tak jadi rahsia. Orang lain boleh nampak. Betul kan? Walaupun kita tahu kawan ni sembahyang, kawan ni berzikir kan, buka mulut, maaf, kita tahu dia ni berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Tapi puasa siapa tahu? Sekarang tahulah sebab tak makan. Kan? Kan sebab tak makan. Sebab main masjid siapa nak makan? Duduk di rumah. Boleh je kita nak makan kan? Siapa pun tak nampak. Maknanya kita dengan Allah. Jadi di rumah pun kita tak makan. Bahasa hari ni plastik hitam tu kan. Terbit berita ada beberapa belah orang makan tengah hari, duduk tengah sedap-sedap, kena cukup. Ada lagi berita. Saya duk harap tahun ni tak ada lah berita kena cukup macam tu. Ada lagi, maksudnya masih lagi yang tak tahan berpuasa. Jadi, kita dengan Allah sajalah. Di depan orang ramai, kita tak makan sebab hari ni semua orang berpuasa. Cuba kita duduk di rumah. Boleh saja kita nak makan, tapi kita tak makan juga. Walaupun di mana aku berada, orang tahu ke orang tak tahu ke, aku tetap tak akan makan dan tak ambil kesempatan. Macam kita dulu kecil-kecil kan sambil mandi, dia tadah tu kan. Kecil-kecil dulu lah. Kan? Itu ambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, kita tak buat macam tu. Kenapa? Kita dengan Allah, bukan dengan orang. Betul tak? Seterusnya, itulah yang menyebabkan ibadah puasa itu istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ibadah puasa ni adalah ibadah zahir dan batin. Menahan diri daripada tadi itu sampai nanti maghrib nanti kita buka puasa. Zahirnya kita tak makan, tak minum, tak buat benda-benda yang membatalkan puasa. Okey, clear? Tapi di sana juga ada amalan dalaman, batin. Kita buat apa? Kita kekangkan hawa nafsu kita.